Negeri Selangor, Ustazah Hajah Hindun binti Abdullah. Yang berbahagia pengerusi Mubaligat Ustazah Masirah Mazlan. Naib Pengerusi Mubaligat Ustazah Dr. Zaimah Ismail. Barisan Fasilitator TTQM AJK Mubaligat Negeri Selangor. Rakan-rakan Zoom yang dikasihi di belakang tabir, ahli-ahli madrasah TTQM dan semua sahabat-sahabat Al-Quran dan pencinta ilmu sekalian. Semoga kita dalam rahmat dan perlindungan Allah sentiasa. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita dalam tadabbur tazakur bagi memahami ayat-ayat di dalam surah Al-Ma'idah pada muka surat 119. Hari ini kita bermula dengan ayat 65 sehingga ayat 70. Sebelum itu, marilah kita sama-sama mendengarkan dan menghayati bacaan Al-Quran ayat 65 hingga 70 dari karya kita petang ini, Hajah Hafizah Abdul Rahman dari kumpulan TTQM Sayyidatina Aisyah. Jemput. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Kita dah dengar bacaan daripada Hajah Hafizah dengan baik sekali. Terima kasih Hajah Hafizah. Bacaan yang baik. Untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Ustazah Profesor Dr. Huzaimah Ismail. Kita punya pentadarbu pada petang ini bagi memahami dan menghayati apakah kandungan-kandungan di dalam surah
dalam muka surat ini. Dengan itu dijemput Ustazah. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya kasihi Hajah Raha sebagai pengerusi pada petang ini, Hajah Hafizah pembaca Al-Quran kita dari kumpulan Sayyidatina Aisyah, dan yang saya hormati penasihat Satuan Mubaligat Negeri Selangor, Hajah Hindun, dan yang dikasihi pengurusi Persatuan Mubaligat iaitu Hajah Masirah, ahli jawatankuasa, dan juga mereka yang bertugas pada hari ini di belakang tabir, dan seluruh AJK dan juga semua yang dapat hadir dalam majlis ilmu pada petang ini, iaitu Madrasah Tadabbur Tadzakur Al-Quran. Dan pada petang ini kita sambung surah Al-Ma'idah pada halaman 119, dan insya-Allah kita akan lihat satu persatu daripada ayat 65 hingga ayat 70, insya-Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan tengok sinopsis ayat ini daripada ayat 65 hingga ayat yang ke-70. Ayat 65, Allah memberi jaminan kepada ahli kitab, iaitu Allah berikan keampunan di atas kesilapan yang mereka lakukan, dan juga akhirnya mereka akan berada di tempat yang paling nikmat, iaitu syurga. Ya. Ayat yang ke-66, Allah sebut lagi sayangnya Allah pada kita, kepada mereka, terutama sekali lah kalau kita fokus kepada ayat 65 dan juga ayat 66. Seandainya ahli kitab itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah limpahkan rezeki yang begitu banyak dan juga keberkatan yang melimpah ruah. Ayat 67, kewajipan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah menyampaikan risalah dan hidayah adalah milik Allah. Ayat 68, kita dapati amalan ahli kitab tidak bermakna dan tidak bernilai di sisi Allah SWT seandainya mereka tidak berpegang kepada ajaran yang sebenar dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil serta Al-Quran. Ayat 69 dan juga ayat 70, kita akan lihat janji Allah pada orang yang beriman, dan kita dapati sikap Bani Israel yang begitu angkuh dan juga dikuasai oleh hawa nafsu. Okey, kita masuk ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Maksudnya apa? Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastinya Allah memasukkan mereka dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Okey, kita tengok huraian. Ayat ini Allah tegaskan seandainya ahli kitab, siapa ahli kitab ini? Iaitu ahli kitab, kaum yang diturunkan kitab suci. Dan kitab suci ini ialah, kalau penganut agama Yahudi yang merupakan pengikut Nabi Musa AS, mereka diturunkan oleh Allah SWT, kitab mereka ialah kitab Taurat. Dan juga Nasrani yang menjadi pengikut mereka ialah Nabi Isa, pengikut pada Nabi Isa AS, dan mereka ini menerima kitab yang diturunkan oleh Allah, iaitu kitab Injil. Konsepnya ialah ahli kitab, iaitu mereka ini ada kitab di tangan mereka, kitab Taurat dan juga kitab Injil. Okey, kita tengok ayat ni. Kenapa Allah sebut sekiranya ahli kitab itu beriman? Kenapa Allah sebut demikian?
Dan kita review balik yang sebelum ini sebab di kalangan ahli kitab ini ada penipuan. Mereka telah mengubah, mereka telah mengurangkan dan mereka telah menyembunyikan. Antara yang mereka sembunyikan ialah mengenai dengan Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni mereka sembunyikan. Jadi Allah sebut dalam ayat 65 ni, seandainya mereka beriman, artinya bukan sekadar ikut kitab Taurat, kitab Injil, tapi juga mengakui ataupun meyakini bahawa Nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kemudian Allah berikan mukjizat Al-Quran, dan Al-Quran inilah yang menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Jadi ini yang disembunyikan oleh mereka. Tapi seandainya mereka ini beriman dengan perkara-perkara tersebut, tengok ya, hebatnya Allah SWT. Allah tak kata beriman saja, tapi mesti bertakwa. Kan? Iman, yakin terhadap apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Tetapi iman tidak sempurna tanpa adanya takwa. Jadi takwa inilah yang menggambarkan adanya amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia berdasarkan pada perintah yang diturunkan oleh Allah SWT dan juga yang ditunjukkan oleh para rasul, ataupun kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW lah yang menjadi qudwah hasanah dalam seluruh dimensi kehidupan manusia. Jadi apa sahaja yang kita buat ditunjukkan oleh seorang rasul yang diturunkan oleh Allah SWT. Ya. Jadi Allah beri jaminan Allah akan ampunkan kesalahan mereka kalau sekiranya mereka bertaubat pada Allah SWT, dan kemudian Allah janji lagi tempat mereka ialah syurga yang penuh dengan kenikmatan. Apa maksud penuh dengan kenikmatan ini? Maknanya dalam syurga besok tak ada dah pergaduhan, tak ada dah sifat dengki, tenang, senang Allah bagi. Tak ada dah nak fikir pagi-pagi makan ubat, tak fikir dah. Tak fikir dah nak memasak, tak fikir dah nak makan apa. Terdetik je Allah hantarkan, nak menggambarkan Allah bagi hadiah yang terbaik pada orang beriman, bertaubat, syurga tadi. Maknanya kita dah susah dah, Allah dah uji kita kat dunia, maka Allah akan berikan kesenangan, iaitu di syurga besok, yang penuh dengan kenikmatan. Jadi syarat kejayaan iman, dan kemudian mesti ada ketakwaan pada Allah SWT. Kalau dalam ayat tersebut Allah akan lakaffarna anhum sayyiatihim. Ada dua bentuk pembalasan. Pertama ialah Allah hapuskan dan juga Allah ampunkan dosa dan kesalahan yang pernah mereka lakukan. Betapa kasih, betapa sayangnya Allah, banyak mana dosa yang dilakukan oleh manusia, kalau dia bertaubat pada Allah SWT, Allah ampunkan. Hebatnya Allah SWT, sayangnya Allah supaya kita besok pengakhirannya ialah di syurga, penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan kekuatan, penuh dengan kesenangan. Allah tak bagi dah kita kesusahan. Jadi Allah nak ajak kita, apa sebenarnya? Menyesal di dunia, jangan menyesal di hari akhirat besok. Tak berguna. Menyesal daripada sekarang, maka kita boleh berhijrah, kita boleh tambah baik dalam amalan kita, dan juga kita buat yang terbaik insya-Allah. Kemudian wala adkhalnahum jannatin naim. Tempat terakhir kita besok dua je, sama ada syurga ataupun neraka. Dan mudah-mudahan kita semua, kita doakan kita akan berada di syurga, insya-Allah. Okey, apa ibrahnya? Kita tengok apa ibrahnya kat sini. Iman dan takwa adalah kunci kebahagiaan. Jadi bukan iman saja, tapi disusuli dengan ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna takwa? Takwa ni dalam bahasa yang mudah ialah takut. Ataupun dengan kata lain, dengan makna kita berhati-hati dalam pelaksanaan amalan kita seharian,
sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar bila ditanya tentang konsep takwa ini, maka diberikan satu ibarat umpama kita berada di dalam kawasan yang penuh dengan duri, maka sudah pastilah kita akan berjalan dalam keadaan yang berhati-hati. Itulah makna takwa. Artinya Allah berikan satu kehidupan kita di muka bumi ini walaupun sementara, tetapi Allah nak ajak kita takwa ini ialah berhati-hati. Kerana apa? Kerana Allah dah berikan panduan kepada kita, iaitu Al-Quran, dan kemudian dijelaskan lagi oleh hadis Nabi SAW, ataupun kita jadikan Rasulullah itu sebagai kedua hasanah dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Jadi syariat tu semua sudah disempurnakan, dan tugas kita ialah belajar, memahami, dan kemudian melaksanakan konsep keimanan dan ketakwaan tadi ialah berdasarkan kepada ilmu. Sebagaimana Hamka dia kata apa? Ilmu tanpa iman, tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Lentera ni ialah lampu. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Ada ilmu tapi tak ada iman, sama sebagaimana lampu yang ada pada tangan pencuri. Maka dia akan gunakan cahaya yang diberikan oleh Allah itu ke jalan yang silap, ke jalan yang salah. Tu yang ramai scammer tu. Dia ada dah cahaya, tapi dia gunakan jalan yang salah, penipuan dan sebagainya. Jadi sebab itulah iman mesti ada ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW sebut dalam hadis yang lain, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Apa dia? Maksudnya, jadilah orang yang berilmu atau penuntut ilmu atau yang mendengar atau yang mencintai ilmu, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, tidak termasuk dalam mana-mana kumpulan di atas, pasti kamu akan binasa. Ini satu hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi saya nak tambah sikit lagi. Kata Imam Syafi'i, macam mana nak dapat ilmu tu? Kata Imam Syafi'i, bagaimana memperolehi ilmu? Bima yunalul ilm. Kata Imam Syafi'i, dia kata, saudaraku, engkau tidak akan memiliki ilmu kecuali dengan 6 syarat. Yang akan kuterangkan dengan terperinci. Antaranya, dikata 6 itu ialah kecerdasan akal. Jadi, kita nak cari ilmu, akal kita insya-Allah akal yang baik, akal yang sihat. Yang kedua ialah mesti ada minat dan juga kesungguhan. Yang ketiga, rajin berusaha. Maknanya, kalau kita ni online, buka kan online. Kalau di luar, mana naik kereta, ada kenderaan, ada usaha gigih kita keluar ataupun kita pergi ke tempat-tempat yang ada, kita dapat ilmu tadi. Yang keempat ialah berkemampuan ataupun mempunyai bekalan. Ada kemampuan kita dan juga ada bekalan kita. Paling tidak pun bekalan kita ialah ada buku, ada pen dan sebagainya. Yang kelima, mendampingi guru. Orang berilmu ni kena dekat dengan guru. Dan yang keenam ialah waktu. Kata Imam Syafi'i, belajar ni mengambil masa, tempoh belajar yang begitu panjang, kan? Selagi Allah bagi kehidupan, selagi Allah bagi hayat, selagi Allah beri kekuatan untuk kita boleh memahami, carilah ilmu. Kerana ilmu itu boleh mencapai kecemerlangan sepanjang kehidupan kita, insya-Allah. Okey. Kemudian yang kedua ialah ibrahnya, keadilan mutlak adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nak menggambarkan sifat Allah Maha Adil, Maha Pengasihnya Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayangnya.
pintu taubat sentiasa terbuka kepada semua makhluknya tanpa mengira bangsa, tanpa mengira warna kulit, asalkan yang pentingnya ialah mereka tunduk dan mereka taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibrah yang seterusnya ialah menjadi kewajipan kita menghargai hidayah yang Allah bagi. Antaranya ialah bersyukur kerana Allah beri hidayah Islam pada kita, dan kewajipan kita ialah menghibridkan, mengukuhkan lagi ataupun sentiasa memperbaiki keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita pengakhiran kita ialah husnul khatimah, insya-Allah. Okey, ayat yang ke-66, ayat yang ke-66 iaitu walau annahum aqamut taurata wal injil wama unzila ilaihim min rabbihim laakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Maksudnya sekiranya mereka bersungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, nescaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan juga dari bawah kaki mereka, dan di antara mereka ada golongan pertengahan, tapi kebanyakan dari mereka alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Okey, kita tengok kat sini. Allah jelaskan dalam ayat 66 ini, ahli kitab ini sekiranya mereka memperjuangkan dan mengamalkan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maknanya mereka ambil semua pengajaran daripada kitab Taurat dan juga kitab Injil sepenuhnya tanpa menyembunyikan ataupun tanpa mengambil syariat ataupun amalan yang hanya diperlukan untuk kepentingan diri dia saja dan meninggalkan yang lain, maka sudah pastilah Allah akan anugerahkan kepada mereka rezeki yang berlipat kali ganda. Jadi Allah sebut dalam ungkapan ayat ini ialah mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Apa maksudnya? Iaitu rezeki yang melimpah ruah dan kebaikan yang tidak terputus-putus. Maknanya kalau dinisbahkan kepada langit, ibaratnya turunnya hujan, dan kemudian kalau bumi ialah tumbuhnya berbagai-bagai jenis tanaman rezeki. Ini adalah balasan bagi hamba yang taat dan beriman pada Allah SWT. Jadi Allah beri jaminan ahli kitab kalau betul-betul dia beriman pada kitab Taurat dan kemudian meyakini Rasul yang terakhir iaitu Rasulullah SAW yang kemudian meyakini terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga Al-Quran ini adalah menyempurnakan kitab Taurat, kitab Injil dan kitab-kitab sebelumnya, maka Allah kata Allah akan bagi rezeki yang melimpah ruah. Ya Allah, kasihnya Allah kepada makhluknya, terutama sekali manusia. Dan kemudian yang kedua, Allah mengingatkan mereka agar mengikut perintah yang terkandung dalam kitab yang asli, bukan kitab yang telah diubah kandungannya. Ini satu lagi masalah ahli kitab ialah mereka menambahkan dan ada yang mengurangkan isi kandungan dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Ini satu kesilapan yang mereka lakukan. Jadi Allah kata kalau mereka ni benar-benar mengikut perintah Allah dan ikut 100% apa yang ada dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil dan yakin pada Nabi Rasul terakhir dan juga Al-Quran, maka Allah akan memberikan rezeki yang begitu banyak dan juga balasan yang baik pada hamba-hambanya. Tetapi segelintir daripada mereka ini ada yang jujur. Contohnya ialah Ibn Salam dan juga Raja Najasyi. Raja Najasyi. Okey, dalam kitab Hamka, kisah Raja Najasyi ini, dia wafat. Sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia wafat tu, sempat dia menerima Islam. Dan Nabi SAW memberi arahan
kepada para sahabat solat jenazah secara solat ghaib. Maka turunlah ayat dalam surah Al-Imran ayat 199. Jadi sahabat pada waktu itu dalam keadaan keraguan. Sedangkan Raja Najasyi telah beriman pada Allah SWT, beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan juga menerima Al-Quran itu. Maka Raja Najasyi ini adalah tergolong dari golongan orang Islam ataupun mukmin. Sayangnya kebanyakan di kalangan mereka ialah kufur. Maknanya ahli kitab yang kekal dengan agama Yahudi dan Nasrani, tetapi konsepnya ialah mereka tak nak beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. So apa? Sebab mereka ingat Nabi terakhir itu adalah dari kalangan mereka. Tiba-tiba diisytiharkan Nabi terakhir dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil dah sebut dah. Bukan dari kalangan bangsa mereka tapi dari kalangan bangsa Arab. Dan disebut juga dalam kitab Taurat, kitab Injil, Allah dah gambarkan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT, diberikan kepada Rasulullah SAW dan juga Rasulullah akan membawa syariat yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi itulah segelintir dan juga bukan segelintir ya, kebanyakan daripada mereka ni ialah ingkar dan juga membuat pendustaan terhadap kandungan kitab tersebut ya. Dan sebahagian daripada kaum Nasrani pula mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dia ubah dah. Dia ubah dah kandungan kitab Taurat dan Injil ni dan kemudian mendustakan Nabi Muhammad SAW, manakala kaum Yahudi mendustakan Nabi Isa dan juga Rasulullah SAW. Itulah kerana mereka kesombongan yang mereka lakukan. So itulah dalam ayat 65 Allah kata andainya mereka beriman Allah ampunkan dosa mereka walaupun kesalahan itu ialah syirik sebenarnya. Kan? Syirik pada Allah SWT. Tapi kalau mereka bertaubat dan mereka menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, ada keimanan dan juga ada ketakwaan, maka syurga tempat mereka dan kemudian diberikan kebaikan, rezeki yang melimpah ruah. Okey, apa ibrahnya daripada ayat ini? Kunci keberkatan dan rezeki. Jadi Allah janjikan rezeki daripada atas dan juga daripada bawah, langit dan bumi. Seandainya kita semua beragama Islam, beriman dan juga bertakwa kepada Allah SWT dan kemudian kita sama-sama menegakkan hukum Allah, maka pasti Allah akan beri kesenangan kepada kita dunia dan akhirat. Okey, yang kedua ialah kesinambungan wahyu. Jadi keimanan sejati menuntut umat terdahulu iaitu ahli kitab menerima kesemua wahyu termasuklah kitab suci yang terakhir iaitu Al-Quran. Maknanya kalaulah mereka betul-betul pegang kitab Taurat, kitab Injil, maka mereka juga meyakini tentang Rasulullah SAW dan juga kitab yang diturunkan pada Nabi iaitu Al-Quranul Karim. Okay, yang ketiga ialah istiqamah. Jadi ibrahnya daripada ayat 66 tadi memberikan satu tuntutan kepada kita untuk kita konsisten melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tugas kita ialah menyampaikan apa yang telah diberikan oleh Nabi SAW dan kita adalah meneruskan legasi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggungjawab kita menyebarkan Islam, memberi maklumat yang benar, menghalang dan juga bertindak terhadap perkara yang boleh membawa kepada maksiat ini, maka tugas kita semua sama ada secara individu ataupun secara berjemaah ataupun dalam persatuan. Jadi kita tak ada kepentingan diri, dah solat, dah baca Quran cukuplah. Tak. Tapi kita tugas kita besar iaitu bukan hanya untuk diri kita tapi juga kita bersama dengan masyarakat. Lebih-lebih lagi lah satu cabaran yang besar pada kita pada hari ini ialah kalau kita tengok kes-kes yang terkini, pembunuhan
di kalangan penuntut universiti dan juga di sekolah. Ya Allah, subhanallah, semoga Allah lindungi umat Islam ni daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada jenayah dan juga kekufuran ini. Kalau kita tengok dalam minggu lepas, walaupun dalam dalam suasana yang kita katalah di sekolah ni kalau ikut zaman saya lah dulu, bila mak hantar ke sekolah dah rasa ringan, dah rasa macam sekolah tu tempat yang aman. Rupanya sekarang ni satu cabaran yang besar pada kita kan. Tikaman pelajar tingkatan 3, kemudian berlakunya tikaman sebanyak 61 kali tikaman pelajar kolej, subhanallah. Dan juga benda-benda ataupun perkara-perkara yang sangat menyayat hati kita ialah adanya LGBT dan sebagainya. Sangat menakutkan. Jadi tugas kita besar, sama ada secara personal ataupun secara kita berada dalam persatuan, kita sama-sama untuk menyelesaikan isu masyarakat yang kita berdepan pada hari ini dengan program-program yang boleh memberikan keprihatinan mereka terhadap Islam dan juga melaksanakan perintah Allah SWT secara syumul, secara menyeluruh. InsyaAllah. Okey, ayat yang ke-67. Ini adalah Allah perintahkan lagi, iaitu Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Kita tengok ayat yang ke-67. Apakah mesej penting yang nak disampaikan oleh Allah SWT dalam ayat ini, iaitu kewajipan Rasul dan juga kita semua. Okey, cuba kita tengok ayat ni. Ya ayyuhar rasulu balligh. Satu perintah yang begitu besar sekali. Wahai Rasul, sampaikanlah. Balik, sampaikanlah. Jadi Allah menyeru kepada para Rasul, sampaikanlah segala perintah, segala hukum ataupun maklumat yang berkaitan dengan agama dan juga kewajipan, dan tidak boleh disembunyikan. Jadi Allah perintahkan para rasul ni sampaikan keseluruhannya. Tidak sebagaimana ahli kitab. Ahli kitab, kalaulah perkara tersebut boleh membawa kepada keburukan kepada kumpulan mereka, maka mereka sembunyikan. Jadi kita tak nak karakter tersebut dan juga sifat yang buruk tadi. Jadi sebahagian perkara untuk kepentingan diri sendiri. Jadi Allah perintahkan para rasul dan kita semua sebenarnya sampaikanlah secara keseluruhannya apa yang terkandung dalam Al-Quran dan juga apa yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi kita tak nak jadi seperti pendeta Yahudi, pendeta Nasrani. Mereka menyembunyikan, antaranya yang saya sebut tadi ialah menyembunyikan kedatangan Rasul yang terakhir, iaitu Rasulullah SAW. Sebabnya ialah bukan dari kalangan bangsa mereka, tapi dari kalangan bangsa Arab. Mereka rasa tercabar. Jadi harapan mereka ialah keturunan mereka juga adalah dari Rasul yang terakhir tersebut. Kemudian jaminan perlindungan. Allah beri jaminan bahawa Allah akan memelihara dan melindungi para Rasul yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam mana cara Allah lindungi para Rasul ini? Kita ambil salah satu contohnya ialah Allah beri mukjizat. Nak defend diri, Allah beri kekuatan satu ilmu kepada para Rasul, iaitu adanya mukjizat. Sebagai contohnya, Allah berikan pada Nabi Musa, Allah belah Laut Merah ini dengan menggunakan tongkat. Allah perintahkan Nabi Musa guna tongkat untuk belah pukul laut tadi, terbelah dua untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan Firaun dan juga askar-askar Firaun tadi. Kemudian kita tengok disebabkan keadaan pada waktu itu ialah Firaun ni ramai melatih ahli sihir untuk defend kekuasaan dia, maka Allah kurniakan kepada Nabi Musa AS ialah tongkat
jadi ular sebagaimana ahli sihir mereka. Kan bila Nabi Musa baling tongkat tersebut, akhirnya boleh makan ular-ular daripada kaum Fir'aun. Dan kita dapati ahli-ahli sihir bila berlaku demikian semuanya beriman pada Allah SWT. Itu kehebatan Allah bagi, Allah lindungi para rasul ni. Allah selamatkan. Tapi Allah tenggelamkan pengikut Fir'aun. Kemudian yang keempat ialah doa. Kita tengok Nabi Musa alaihissalam bila diberikan mukjizat, bila dikurniakan tongkat jadi ular, Nabi Musa tidak terlepas daripada berdoa pada Allah SWT. Apa doa dia? Boleh tengok dalam surah Ghafir ayat 26 hingga ayat 27. Dia kata, inni akhafu an yubaddila dinakum au an yuzhira fil ardil fasad. Dia kata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, dia kata, dari angkara tiap-tiap orang yang sombong takabur, yang tidak beriman pada hari hitungan amalan. Jadi itulah antara cara macam mana nak menolak kejahatan pihak musuh. Mohonlah perlindungan pada Allah SWT. Setelah kita berusaha, maka berdoa dan kemudian bertawakallah kepada Allah SWT. Jadi Allah lindungi para rasul ini dengan berbagai-bagai perkara dan juga berbagai cara di mana Allah ilhamkan, sama ada diberi mukjizat ataupun Allah ilhamkan kepada mereka idea dan sebagainya. Okey, kemudian Inna Allah la yahdil qaumal kafirin. Allah sebut Inna Allah la yahdil qaumal kafirin. Itu yang terakhir tadi. Perkara yang terakhir dalam ayat ni ialah Allah melindungi, selain daripada Allah melindungi para rasul, maka di hujung ayatnya innallaha la yahdil qaumal kafirin. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya mereka ingkar, sekiranya mereka tak nak ikut petunjuk daripada para rasul dan berterusan menolak apa yang diturunkan oleh kebenaran yang diturunkan oleh para rasul dan juga para nabi, maka Allah menutup hati mereka dan kemudian tidak ada kekuatan dan tidak ada jalan yang terbaik bagi mereka. Sangat menakutkan kita. Jadi sebab itulah kita berdoa pada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim. Sentiasa kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tak akan beri petunjuk pada orang kafir kerana mereka telah menempuh jalan yang salah. Mereka memilih jalan yang tak betul dan mereka memilih jalan yang bersalahan daripada katalah kalau ahli kitab tadi, bersalahan daripada apa yang termaktub dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Okey, apa ibrahnya? Kita boleh tengok apa ibrahnya. Pertama ialah Allah nak gambarkan dan juga Allah memerintahkan kita, tugas kita besar. Satu amanah yang besar untuk menyampaikan maklumat Islam yang betul, maklumat Islam yang benar. Dan kita adalah penerus legasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis balighu anni walau bi ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Jadi tugas kita untuk diri kita, untuk keluarga kita dan juga untuk masyarakat. Sehingga bila kita betulkan keluarga kita dan juga kita betulkan masyarakat, maka sudah pastilah akan lahir sebuah negara yang aman, sebuah negara yang berdaulat dan juga sebuah negara yang mengamalkan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebaikan kepada rakyat, kepimpinan yang adil, rakyat yang berilmu. Jadi balighu anni walau bi ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi nak sampaikan walaupun satu ayat tadi, pastilah kata Rasulullah SAW, kita ada
kena ada ilmu. Kena ada ilmu sebab kita berdepan dengan berbagai level manusia. Ada peringkat remaja, kan? Ada peringkat dewasa, ada peringkat 40-an, ada peringkat 50-an, ada peringkat 60-an, ada peringkat warga emas dan sebagainya. Maka sudah pastilah orang yang menyampaikannya tadi kena ada ilmu sebab kita nak sampaikannya ialah secara berhikmah dan kita memahami level tadi. Itu satu cabaran yang besar kepada kita. Itu juga ialah ilmu. Kalau kita pergi kepada orang asli, lain cara kita mengajak mereka. Ada cara yang tertentu. Dan bagi mereka yang boleh berbahasa Mandarin dan juga bahasa-bahasa yang lain, itu satu kelebihan Allah anugerahkan pada mereka, kan. Jumpa dengan mereka, ada benda yang kita sampaikan, benda yang kebaikan. Ataupun kita menggambarkan personality yang baik, personality yang bagus, skill komunikasi yang baik. Sudah pastilah sesama Islam ataupun orang bukan Islam tertawan dengan apa yang kita ucapkan, cara yang kita sampaikan tadi. Bukannya perselisihan yang banyak. Jadi kita mencari penyelesaian dan inilah menggambar ataupun satu gambaran yang kita tunjukkan kepada masyarakat kekuatan yang kita ada. Jadi sudah pastilah ada ilmu dan insya-Allah Allah akan memberi jaminan keselamatan dan juga perlindungan daripada sebarang gangguan. Walau bagaimanapun para hadirat yang dikasihi sekalian, bila kita nak mengajak kebaikan, pasti ada cabaran, pasti ada ujian. Jadi kat situlah kita kena, selain daripada ada ilmu, maka satu sifat yang kena ada pada kita ialah kesabaran. Jadi kalau tengok secara luas, kesabaran ini ialah sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan juga sabar ketika kita berdepan dengan sedikit ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu cabaran yang besar kepada kita, kan? Kemudian ibrah yang ketiga ialah hidayah. Tugas kita ialah melaksanakan ataupun memberi maklumat yang benar kepada keluarga, kepada masyarakat, sama ada dengan cara yang kita berdepan pada hari ini ialah orang masyarakat terlalu sangat menerima TikTok. Contohnya, kadang-kadang TikTok itu menjadi guru kepada kita. Maka ambillah peluang keemasan ini dengan sistem yang ada dan juga dengan teknologi yang ada. Cara penyampaian tadi sama ada sebagaimana yang kita berada sekarang ini, ataupun mungkin orang tu hebat dalam TikTok dan sebagainya. Jadi TikTok ni bukan hanya tengok jualan Shopee je. Jadi TikTok juga boleh gunakan untuk mengajak orang untuk mendapat hidayah daripada Allah SWT. Jadi umat Islam kena ada kepakaran tersebut. Dengan suasana yang kita berdepan pada hari ini, maka kita gunakanlah cara tersebut. Jadi tugas kita besar dan tugas ini tak ada pencen. Bagi orang yang bekerja, pencen bekerja, tapi dalam menyebarkan Islam tak pencen. Dia berakhir sehingga berakhirnya hayat kita, insya-Allah. Jadi hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memohon kekuatan dan perlindungan pada Allah SWT dalam menjalankan usaha dakwah dan dalam menyebarkan dakwah Islamiah ini. Jadi sebab itulah nak menyebarkan Islam secara syumul, secara menyeluruh ini sudah pastilah kena ada al-jamaah, kena ada tim. Contohnya kita semua berada dalam Persatuan Mubalighat Negeri Selangor. Maka itu adalah salah satu daripada jalan untuk kita menampilkan dan juga untuk kita menyebarkan aspek-aspek keislaman itu kepada orang ramai. Yang dah saya sebut tadi,
Maknanya tugas kita ni bukan untuk orang dewasa saja, tapi juga level, kalau ada kanak-kanak, level kanak-kanak. Kalau ada level pelajar, pelajarlah, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, dan juga para belia sampailah kepada level warga emas dan juga warga tua. Kan, itu tugas kita besar sebenarnya. Jadi alhamdulillah kita berada di lorong yang sama-sama untuk kita mengapa kita kata menyebarkan sesuatu kepentingan dalam hidup kita sebab kita nak capai redha Allah SWT, dan insya-Allah Allah janjikan syurga untuk kita. Yang pentingnya ialah kita berdoa pada Allah SWT, semoga Allah beri kekuatan, semoga Allah memberi perlindungan kepada kita, dan juga kalau kita baca ayat wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bila kita ada iman, bila kita ada takwa, maka sudah pastilah Allah janjikan pada kita makhraja, jalan yang terbaik untuk kita menyelesaikan bila kita berdepan dengan pelbagai cabaran. Okey, ayat 68. Strategi berinteraksi dengan ahli kitab. Tengok ya, Allah ajar lagi kita macam mana kita berdepan dengan ahli kitab ini. Itu ayatnya ialah qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbikum tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab. Tengok ya, lembutnya cara Allah sampaikan kepada kita bila kita nak berdepan dengan mereka. Dia kata ya ahlal kitab. Dia tak kata celaka betul kamu ni ahli kitab, tak. Tapi dengan seruan yang lemah lembut, supaya mereka ini terkesan, wahai ahli kitab, kamu tidak dikira mempunyai sebarang pegangan agama. Walaupun kita nak sebut tu ialah benda negatif. Kamu tidak dikira mempunyai sebarang pegangan agama sehingga kamu melaksanakan hukum-hukum Taurat dan Injil serta apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu iaitu Al-Quran, dan sesungguhnya apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu itu akan melebihkan kebanyakan mereka dengan kederhakaan dan kekufuran. Oleh itu, janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok apa huraian dia. Ayat yang ke-68, ayat yang ke-68, iaitu tuntutan beragama. Tuntutan beragama secara syumul ataupun secara total. Jadi, ahli kitab yang daripada Yahudi dan Nasrani ini ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka ini mendakwa bahawa mereka ni ikut Taurat dan juga Injil. Dia kata mereka ni beragama, namun sebenarnya mereka mengabaikan ajaran tersebut. Dia tak ikut pun 100% apa yang terkandung dalam Taurat dan Injil. Bahkan bila generasi yang terakhir itu mereka mengubah, mereka menambah kandungan dalam kitab Taurat dan Injil berdasarkan kepada keperluan mereka. Bila ada kepentingan untuk mereka, mereka tambahkan. Bila tak ada kepentingan, mereka sembunyikan ataupun mereka kurangkan. Jadi Allah nak didik mereka ini dan kita semua kena ambil Islam ni ialah secara menyeluruh terhadap kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah konsep keimanan kita. Allah, para rasul, kitab, sampailah beriman pada hari kiamat dan juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan jadikan Al-Quran sebagai sumber dan juga panduan yang boleh kita laksanakan dalam kehidupan kita. Cabaran yang kita hadapi pada hari ini ialah ambil ayat Quran, contohlah kalau Al-Quran. Kita baca Quran, kita faham dan kita ambil sebahagian ayat Quran dan kemudian tinggalkan yang lain. Sebab itulah
Al-Quran ni kita kena baca, kita kena faham dan juga kita kena belajar supaya kita boleh beramal dengan apa yang terkandung dalam ayat Al-Quran itu, sama ada dari sudut syariat, sama ada dari sudut akidah dan juga dari sudut akhlak. Contohnya saya ambil contoh. Allah kata dalam Al-Quran, sebut dalam Al-Quran, wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha, kan, waktu siang ada matahari, dan kemudian wal qamari iza talaha, waktu malam ada bulan. Dan kita pergi sikit kepada aspek saintifik. Bulan ni bila mengambang, bila kena kepada bunga bakar wali, dia lagi wangi. Kita semua ada pengalaman. Masalah kita ialah kita dah dapat ilmu daripada nenek moyang, bila bunga tu wangi pukul 12 malam, kita kata pasti hantu banyak, hantu raya lagi banyak. Itu masalah kita. Satu cabaran yang besar. Sedangkan kalau kita belajar Al-Quran dan juga belajar sains, Al-Quran kata bila malam adanya bulan, lebih lagi kalau bulan mengambang. Bila terkena pada bunga yang wangi dan bunga bakar wali, contohlah bunga bakar wali ni dia kembang pada waktu malam pukul 12, dia lagi kembang. Dan bila bulan mengambang, dia lagi wangi. Sebab apa? Sebab cahaya bulan tu kena pada bunga tersebut. Jadi kita kena ubah pandangan nenek moyang tadi, sedangkan fakta Al-Quran itu ialah berbeza dengan apa yang ada pada nenek moyang itu. Jadi benda yang tidak selari dengan Al-Quran kita tinggalkan. Jadi konsepnya ialah memanglah takut hantu, walaupun hantu tu kita tak nampak. Konsepnya ialah kita kena takut pada Allah SWT. Melalui apa? Kalau kita takut jin, kita takut syaitan, kita takut hantu tadi, dengan ucapan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan kata sebab bunga bakar wali tu wangi, semerbak wangi, kita kata banyaknya hantu raya kat situ. Jadi kita kena ubah minda kita tadi berdasarkan kepada ilmu dan juga berdasarkan kepada Quran sebagai panduan dalam hidup kita. Jadi kerenah ahli kitab ialah dia mengambil sebahagian dan dia tinggalkan sebahagian lain. Berdasarkan kepada apa keperluan hidup dia, dia ambil. Kalau tidak menjadi keperluan hidup dia, ditinggalkan. Jadi Allah tegur dan kemudian Allah perintahkan kepada ahli kitab, jangan abaikan, ambillah secara keseluruhannya dan yakinlah kepada Al-Quran, kerana Al-Quran itu adalah menyempurnakan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang sebelumnya. Okey, yang kedua ialah tegas. Konsep ketegasan secara berhikmah dalam kita mengajak orang ramai ke arah kebenaran. Walaupun berdepan dengan penentangan yang keras. Sebab itulah saya sebut tadi, kita berdepan dengan teknologi pada hari ini, maka gunakanlah teknologi tersebut untuk menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan Islam. Sebab kemudahan banyak. Kemudahan sangat banyak dan kita semua merasakan bahawa handphone tu sangat berguna pada hari ini. Sebab dalam handphone tu banyak maklumat. Jadi gunakanlah dengan beretika ataupun dengan berakhlak. Tidak memfitnah, tidak membawa kepada perkara yang boleh membawa kepada pertelingkahan antara satu sama lain. Jadi kita bawa masyarakat tadi ialah ke arah kebenaran. Okey, kemudian fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Allah memberi nasihat pada baginda SAW, jangan bersedih ataupun kecewa melihat kedegilan orang kafir yang menolak dakwah baginda SAW. Bayangkanlah Rasulullah SAW berdepan dengan pakciknya Abu Lahab.
Bayangkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan Abu Jahal. Sampai Abu Jahal, bila Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, berita yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dialah antara ketua yang mencari jalan bagaimana untuk menghapuskan Nabi dan bagaimana untuk membunuh Nabi. Contohnya ialah Rasulullah SAW ketika solat di Masjidil Haram depan Kaabah, maka Abu Jahal ambil batu nak baling kepada Rasulullah SAW yang tengah solat. Maka tengok Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Rasulullah SAW waktu dia angkat batu nak baling kepada Abu Jahal, maka Allah turunkan munculkan seekor unta yang sangat besar yang tidak pernah dilihat oleh Abu Jahal, dan kemudian adanya rintangan api. Jadi kaum dia kata duk perhati je kat belakang. Kenapa Abu Jahal tak ke depan? Tadi bukan main lagi semangat nak baling batu pada Nabi SAW. Akhirnya Abu Jahal kata, aku telah dihalang oleh unta yang sangat besar dan kemudian aku telah dihalang oleh rintangan api yang sangat menakutkan. Jadi fala ta'sa'alal qaumil kafirin. Allah beri nasihat pada baginda SAW, jangan bersedih dan jangan kecewa dengan kedegilan dan kesombongan mereka yang menolak dakwah baginda SAW. Yang pentingnya ialah sampaikan, dan Rasulullah SAW dan kita semua ialah nazirun mubin, memberikan peringatan yang betul kepada mereka, dan insya-Allah hidayah itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah bila kita berdepan dengan cabaran, banyak kali dah cakap tak dengar juga, kita pun sedih. Tapi Allah nasihatkan jangan bersedih, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kalau kita tengok banyaklah kisah-kisah sejarah yang menggambarkan bila dia kaji Quran, bila dia baca Quran, akhirnya boleh menyelamatkan kehidupan mereka, akhirnya mereka beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kisah Firaun, dan juga pengkaji-pengkaji daripada barat, mereka study Al-Quran, akhirnya mereka beriman pada Allah SWT. Jadi kita bersyukur pada Allah SWT, kita dah diberikan ilmu Al-Quran ini sejak daripada kecil, sampailah kita dewasa pada hari ini, maka kita tidak tinggalkan Al-Quran. Syukur pada Allah dan kita tambahkan lagi ilmu, insya-Allah. Okey, kemudian ibrahnya ialah maknanya Allah nak gambarkan sikap ahli kitab. Dia tahu tentang kebenaran, tentang kedatangan Nabi SAW, tentang Al-Quran, tapi dia tak nak ikut dan dia berpaling. Yang kedua ialah jangan kita mudah mengalah, menghadapi penolakan ataupun cercaan dalam usaha menyebarkan kebaikan, satu cabaran yang mana sangat kita perlukan pada persiapan mental dan juga persiapan spiritual, ilmu, serta sebagaimana saya sebut tadi, kita kena berada dalam tim, dan pengakhirannya ialah bertawakallah kepada Allah SWT. Jangan bertawakal tanpa ada usaha, tapi kita dah usaha dengan berbagai-bagai cara, dan cara yang digunakan tadi ialah sesuai dengan level yang kita berdepan dengan mereka, dan berdoalah dan bertawakallah pada Allah SWT. Okey, tugas kita meneruskan dan juga mengamalkan ajaran yang terdapat dalam Quran dan juga ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, ayat yang ke-69. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, wallazina hadu,
dan juga orang-orang Yahudi, As-Sabi'in dan juga orang Nasrani. Dan siapa saja di antara mereka yang benar-benar soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Okey. Kita tengok ya, Allah menjelaskan kepada kita dalam ayat ni ialah terdapat 4 kategori manusia ya. Yang pertama ialah orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Bukan sekadar Islam tapi beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, iaitu yakin Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat sembah kita hanya kepada Allah dan Rasulullah SAW sebagai Rasul dan Al-Quran sebagai wahyu. Maknanya yakin pada Allah dan kerana apa? Kerana Allah ciptakan manusia, Allah tak suruh yakin pada Allah saja. Tetapi Allah suruh kita yakin dan beriman kepada Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab Rasulullah lah yang menjadi qudwah hasanah kepada kita. Dan kemudian bukan sekadar Rasul tapi Allah berikan Al-Quran, kitab kepada kita untuk kita renung, untuk kita ambil ibrah, untuk kita gunakan dalam kehidupan kita dan juga untuk kita sampaikan kepada orang lain. Yang kedua ialah golongan Yahudi. Golongan Yahudi ini ialah mereka yang menjadi pengikut pada Nabi Musa dan diturunkan kitab Taurat kepada mereka. Yang ketiga ialah As-Sabi'in. Banyak pandangan ulama berkaitan dengan As-Sabi'in. Antaranya ialah mereka ini menyembah bintang dan juga menyembah matahari. Yang keempat ialah agama Nasrani. Kategori manusia ialah ikut agama Nasrani iaitu pengikut Nabi Isa Al-Masih dan kemudian menganggap itu masalah menganggap Nabi Isa ini ialah Tuhan mereka setelah setelah diberikan mukjizat yang luar biasa, akhirnya mereka kata Nabi Isa ini adalah Tuhan. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua Allah menjelaskan tadi 4 kategori manusia. Seandainya 4 golongan ini Allah sebut apa? Seandainya 4 golongan ini pertama beriman dan yakin pada Allah dan beribadah hanya kepada Allah SWT, beriman pada Rasul dan juga beriman pada kitab yang diturunkan. Yang ketiga beriman kepada hari akhirat yang pasti akan berlaku dan di situlah mereka memahami akan menerima ganjaran ataupun hukuman yang setimpal dengan amalan mereka dan istiqamah dengan amal soleh bersesuaian dengan tuntutan Allah SWT yang terdapat dalam kitab Taurat, kitab Injil dan juga Al-Quran pada umat Nabi Muhammad SAW. Allah beritahu apa? Seandainya ada perkara-perkara tersebut 4 golongan ini, fala khaufun alaihim wala yahzanun. Allah anugerahkan jalan terbaik dalam kehidupan dan ditempatkan di tempat yang tidak ada kesedihan dan juga kebimbangan. Kat mana? Syurga di akhirat kelak. Jadi konsepnya ialah ada iman, ada takwa. Balik pada ayat 65 tadi, tak kira manusia macam mana pun, bangsa apa sekalipun, warna kulit, tapi konsepnya ialah beriman, bertakwa kepada Allah SWT dengan perkara-perkara yang telah terkandung dalam kitab-kitab mereka dan juga kitab Al-Quran. Maka Allah janji, jangan kamu rasa takut dan jangan kamu sedih. Pasti Allah akan berikan kepada mereka satu tempat yang terbaik, iaitu syurga apabila kita berada di alam lain, di alam akhirat nanti. Jadi tak perlu bersedih terhadap apa yang hilang, perkara yang kita ingini, kerana Allah akan berikan jalan terbaik dalam kehidupan kita, bahkan ditempatkan di tempat yang nikmat, di tempat yang tenang, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dan tidak ada perkara yang menyusahkan kehidupan di hari kiamat nanti, lebih lagi lah di syurga. Okey, apa ibrahnya? Konsepnya ialah kita beriman dan beramal soleh. Yang kedua ialah
Orang yang benar-benar bertakwa pada Allah SWT, Allah akan beri as-sakinah, ketenangan di dunia dan juga diselamatkan daripada azab yang pedih di hari kiamat nanti. Dan yang ketiga ialah hidayah. Kalau kita mengikut lorong ihdinas siratal mustaqim, maka sudah pastilah Allah beri hidayah yang terbaik dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat. Islam lah. Ambil lah secara syumul, pasti akan diberikan ganjaran yang hebat oleh Allah SWT. Okey, ayat yang terakhir. Kita tengok apa sikap Bani Israel. Antaranya ialah terlalu mengikut hawa nafsu. Okey, ayatnya ialah laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Maksudnya sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka para rasul, tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini, tak ikut hawa nafsu mereka, maka sebahagian daripada rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebahagian lain mereka bunuh. Inilah sikap Bani Israel. Allah nak gambarkan kepada kita semua, jangan kita jadi sebagaimana apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi Allah mengingatkan, asalnya dalam perjanjian, mereka berjanji akan taat kepada Allah dan ikut wahyu dan ikut para rasul yang diutuskan oleh Allah SWT pada mereka. Tapi malangnya, setiap kali rasul yang datang bawa wahyu yang tak sama dengan apa yang mereka kehendaki, ikut hawa nafsu mereka, dan tidak memberi kepentingan yang baik kepada mereka, mereka dustakan para rasul. Dan sebahagian lain ialah mereka telah bunuh. Itu sangat satu ujian yang besar. Kita tengok sebagai contohnya ialah Nabi Yahya. Contohnya ialah Nabi Yahya, iaitu merupakan putera Nabi Zakaria alaihissalam. Dan kelahirannya amat dinantikan dan penuh dengan keajaiban, di mana Nabi Yahya dilahirkan ketika umur Nabi Yahya pada waktu itu ialah ada kata mencecah 90 tahun, ada kata hampir 100 tahun. Tapi tengok nikmat Allah SWT, Allah boleh beri anak kepada kepada Nabi Zakaria walaupun Nabi Zakaria berumur 90 tahun ataupun 100 tahun. Dan satu cabaran lagi ialah isteri Nabi Zakaria yang bernama Isha ni pula dalam keadaan yang tidak putus-putus berdoa memohon agar dikurniakan zuriat sebagai pewaris untuk menyampaikan Islam. Konsepnya ialah susah nak dapat anak, mandul. Tapi sentiasa berdoa mudah-mudahan dapat zuriat sebagai pewaris untuk menyampaikan Islam. Jadi Allah kabulkan doa Nabi Zakaria dan nama yang dipilih oleh Allah adalah Yahya. Jadi boleh tengok dalam surah Maryam ayat 7. Ya Zakaria inna nubashiruka biulamin ismihi Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, Allah kata sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepada kamu bahawa kamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya. Jadi nama tu pun dicadangkan oleh Allah SWT. Masya Allah, barakahnya. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengannya. Cuma satu ujian kepada Nabi Yahya, ni kisah yang ada kaitan dengan ayat 70 ini. Di akhir hayat Nabi Yahya dibunuh oleh raja dan juga kerajaan Rom. Namanya ialah Raja Herodes. Maknanya raja ni memang dia konsepnya ialah kuku besi dan sangat kejam. Jadi kisahnya ialah Raja Herodes ni ialah dia nak kahwin dengan anak perempuan, dan anak perempuan ni ialah anak tiri dia yang bernama Herodia. Jadi hasratnya, keingin dia tadi akhirnya diketahui oleh Nabi Yahya. Lalu baginda melarangnya kerana mana boleh kahwin dengan anak tiri. Hukumnya adalah haram.
dan bercanggah dengan kitab Taurat. Jadi akhirnya Herodia ni dia minta Raja Herod tadi disebabkan menghalang daripada perkahwinan tersebut, penggallah kepala Nabi Yahya. Akhirnya Nabi Yahya ditangkap, dipenjara dan dipancung kepalanya. Ya Allah Akbar, kejamnya. Padahal beri cadangan yang baik kepada raja tersebut dan juga bertepatan dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Begitulah juga Nabi Zakaria dibunuh. Bapa kepada ayah kepada Nabi Yahya ditangkap, dibunuh dan secara tragis tanpa adanya belas kasihan. Walaupun peringkat awalnya Allah selamatkan Nabi Zakaria, di mana Allah bagi ilham kepada Nabi Zakaria tu bersembunyi dalam sebatang pokok yang terbelah dua. Allah bagi dah pokok tu terbelah dua, Nabi Zakaria pun masuk dalam pokok tersebut. Lepas tu pokok tu bercantum balik. Jadi pasukan Raja Herod tadi dapat menghidu Nabi Zakaria bersembunyi dalam pokok. Lalu mereka belah pokok dan kemudian Nabi Zakaria pun masih syahid. Ya Allah. Maka turunlah surah Maryam ayat yang ke-15. Kesejahteraan atas dirinya. Allah sebut kesejahteraan atas dirinya pada hari ia melahirkan, pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Itu turunnya surah Maryam ayat yang ke-15. Jadi dia berdoa kepada. Jadi dalam surah Maryam ni Allah beri kata putus kehebatan Nabi Zakaria ini dan juga Nabi Yahya, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Allahu Akbar. Jaminan Allah SWT, syurga tempatnya. Okey. Jadi inilah cabaran yang dihadapi oleh para nabi dan juga para rasul. Samalah juga dengan kita pada hari ini. Kita juga berdepan dengan pelbagai cabaran dan cabaran tersebut kita tengok kadang-kadang 10 tahun dulu tak sama. Sekarang ni zaman teknologi, zaman medsos berbeza dengan zaman yang kita berada sebelum ini. Dan yang sangat tercabar pada kita ialah ajaran sesat. Sangat menakutkan dan menjadi tanggungjawab kita semua untuk menyampaikan kepada masyarakat ajaran-ajaran yang boleh membawa kepada kemungkaran dan kembalilah kepada Islam. Itu ajaran yang sempurna dan juga ikut perintah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ayat 70 ni itulah sikap mereka, iaitu berdasarkan kepada hawa nafsu, bertindak secara hawa nafsu dan tidak lagi refer kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lagi melihat syariat yang telah ditetapkan, ikut fikrah dia dan ikut hawa nafsu dia. Janji dia dapat kebahagiaan, tapi kebahagiaan tersebut ialah bertentangan dengan apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Na'udzubillah min zalik. Okey, ibrahnya apa? Tanggungjawab menerima kebenaran. Umat Islam disuruh agar sentiasa berlapang dada dan tunduk pada perintah Allah SWT walaupun terasa berat dan bertentangan dengan kehendak peribadi. Bayangkanlah kalau kita dahulu, kalau sebelum ini salat fardu tu 50 waktu, tapi atas dasar permohonan Nabi SAW kasih kepada umat dia 50, maka dikurangkan jadi 5 saja. Dan kita bayangkanlah kalau 50 waktu, tak tahulah kita, kan? Tapi dengan 5 waktu pun cabaran yang besar pada kita. Jadi ambillah tanggungjawab ini. Sebab apa? Sebab kita kena faham kehidupan kita ini adalah sementara dan dunia ini adalah tempat meninggal dan akhirat adalah tempat kita tinggal. Jadi pasti kita kena ada persiapan dalam diri kita untuk kita bertemu dengan Allah SWT di hari yang kekal abadi besok.
Okey, kesan kedegilan. Sikap sering menolak kebenaran dan membentuk tabiat keras kepala sehingga mudah menolak dan memperlekehkan nasihat atau peringatan agama. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya. Itulah suasana yang kita berdepan. Ada yang mudah menerima, ada yang sederhana, ada yang menolak. Jadi Allah suruh kita apa? Kawallah hawa nafsu kita. Hawa nafsu ni anugerah Allah SWT, satu kebaikan. Tapi hendaklah kita kawal hawa nafsu kita itu ialah dengan iman, dengan ilmu. Kata Imam Ghazali, carilah hatimu di 3 tempat ataupun 3 perkara, iaitu melalui Al-Quran. Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah hudan lil muttaqin dan segala-galanya. Dan yang kedua ialah carilah hati kita dalam solat. Kerana solat ini menyebabkan membawa kita ke arah kebenaran, membawa kita yakin pada Allah SWT, membawa pada kita khusyuk dan merasakan bahawa kehidupan kita ini ialah ar-raja, sentiasa mengharapkan Allah SWT. Dan yang ketiga kata Imam Ghazali, ingat mati. Bila kita ingat mati, sudah pastilah ada persediaan dalam kehidupan kita, insya-Allah, dengan amalan-amalan yang diredai oleh Allah SWT. Dan seterusnya ialah kisah yang tercatat dalam Al-Quran, ambillah ibrah, ambillah iktibar, supaya kita mengelakkan diri kita daripada mengulangi kesilapan yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat di zaman silam. Jadi semuanya adalah menjadi ibrah kepada kita untuk kita lagi ke depan dan juga ada sikap futuristik. Maknanya masa depan kita ialah lebih baik dan menjadi yang terbaik, insya-Allah. Okey. Akhirnya apa resolusi dia? Yang pentingnya ialah ada iman, ada takwa. Insya-Allah akan melahirkan peribadi muslim sejati. Yang kedua ialah kewajipan kita semua memperjuangkan Al-Quran yang merupakan panduan kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi Al-Quran ini adalah syumul, bermakna syumul, menyeluruh, iaitu merangkumi seluruh dimensi kehidupan manusia. Dan yang ketiga ialah menjadi kewajipan yang besar berterusan kita sampaikan risalah Islam yang syumul dengan penuh hikmah. Okey, habis ayat 70 dan sebagai penutupnya kita berdoa pada Allah SWT. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja untuk petang ini. Mudah-mudahan kita ambil ibrah daripada apa yang disampaikan daripada ayat 65 sampai ayat yang ke-7. Okey, terima kasih. Dan saya serahkan kepada pengurusi majlis pada petang ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustazah atas perkongsian ilmu kita pada petang ini. Banyak ilmu yang kita perolehi daripada tadabbur tazakur kita pada petang ini. Mudah-mudahan kita akan menambahkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menjadikan kita salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintainya. Ya, dengan itu saya dengan ini membuka kepada majlis hadirin untuk bertanyakan soalan sekiranya ada kepada Ustazah untuk mendapat penerangan yang lebih lanjut. Melalui chatbot saya nampak macam ada persoalan Ustazah. Cuma ada satu saya rasa ini daripada Hajah Mulyani yang memerlukan perbincangan sahaja saya rasa. Hajah Mulyani berkata, berkaitan dengan isu-isu semasa yang terkini, seorang insan autistik yang membunuh seorang insan lain.
Oleh demikian, parents dan guru-guru PPKI wajib mendapatkan ilmu untuk mengurus anak-anak autistik. Selama pengalaman saya bersama anak-anak istimewa autistik, disleksia, GDD, ADHD, anak-anak yang dilatih dengan betul tidak mungkin, insya-Allah, menjadi begitu kejam. Bagaimana agaknya kita boleh membantu anak-anak special needs ini, parents dan guru PPKI. Saya rasa kurikulum di sekolah perlu diubah dan kemahiran atau skill yang nak disampaikan perlu dikategorikan dengan lebih sesuai. Ada komen ke daripada Ustazah Okey, pasal terima kenyataan kasih di tersebut? atas cadangan tersebut. Saya setuju sebab dia kena sertakan elemen-elemen keagamaan kepada mereka. Praktikal biasa okey, tetapi kena ada elemen yang boleh membuka minda mereka dan juga boleh memberikan satu kehebatan dari sudut spiritual mereka dan juga keyakinan mereka untuk hidup futuristik nanti. Sebab mereka akan berdepan dengan pelbagai permasalahan sebagaimana yang kita berdepan pada hari ini. Tambah lagi, Cikgu Mulyani, tambah lagi yang sama dengan kami sebagai seorang guru, generasi yang kita akan berdepan nanti ialah generasi strawberry. Jadi bayangkanlah Gen strawberry selepas generasi digital dan sebagainya, bayangkanlah generasi strawberry cantik, tapi bila kita letak kat luar, dia akan cepat lemah. Jadi sudah pastilah kelemahan itu pasti ada sesuatu yang boleh kita kuatkan kepada mereka. Antaranya ialah ilmu yang kita duk belajar sekarang ini kan, ilmu-ilmu keislaman, Al-Quran, boleh mengukuhkan kekuatan peribadi mereka. Maknanya kita boleh bawa pemikiran mereka tu ialah fikir lebih jauh lagi. Kan? Fikir tentang macam mana kehidupan mereka dan juga apa kekuatan yang ada pada diri mereka. Kalau tidak, mereka mudah terpengaruh dengan perkara yang boleh membawa kepada kebinasaan. Dari sudut pemikiran, apalagilah kalau tak ada iman yang kuat, pasti akan melakukan perkara yang kita berdepan pada hari ini. Jadi kita kurikulum tu kena ada elemen-elemen tadi. Jadi saya setuju dengan Cikgu Mulyani. Tahniah yang sentiasa berjuang untuk masa depan pelajar dan juga untuk melihat kekuatan mereka dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan juga mereka boleh beramal bila mereka keluar daripada alam persekolahan ataupun daripada tempat yang lebih hebat lagi iaitu peringkat universiti. InsyaAllah. Kita doakan. Itulah peranan kita besar sebenarnya kan. Okey, terima kasih. Okay, ada lagi persoalan ke daripada pihak penonton? Assalamualaikum, saya Baini. Waalaikumsalam. Isu saya nak bagi pendapat sikit lah Ustazah. Ya. Isu kanak-kanak sekarang kan. Rasanya yang kritikal sekarang, apa yang kurang dalam masyarakat kita sekarang, tak ada kelas Al-Quran. Kalau dulu kita ingat setiap hari budak-budak mengaji. Tu rutin wajib. Tapi sekarang dah jarang. Kalau ada pun mungkin dia jadi macam kelas tuition. Jadi Betul. kalau mana yang masih maintain, yang boleh meneruskan kelas agama setiap hari tu, insya-Allah ada barakah. Itu pendapat saya. Betul, Tapi betul. bila kelas Al-Quran ni tak ada dalam kehidupan rutin seharian, barakah tak ada. Jadi benda macam itulah yang akan masuk. Sebab saya adalah yang mengadu, cucu darjah 6 tapi dah menggatal, dia kata, perempuan. Benda tu Betul, jadi betul. common kan. Saya bercakap, you ada boyfriend ke? Jadi isu macam tu yang masuk ke dalam kepala budak-budak. Tu bila saya Betul. fikir rasanya kita dulu itulah kekuatan mengaji tu setiap hari ada. Mungkin Betul, kita betul. boleh usahakan balik kan. Itu Betul, betul. Terima sahaja. kasih Hajah Zubaini. Betul, kalau kita tengok kita view balik di zaman silam kita, kenapa mak kita bila kita balik sekolah aja
mempersiapkan kepada kita, okey, belajar, kan? Belajar Al-Quran tu. Ditekankan Al-Quran itu daripada kecil lagi kita. Itu satu peranan ibu bapa. Yang kedua, di peringkat sekolah pun, sebagaimana yang dicadangkan oleh Zubaini, saya setuju sebenarnya. Makna kalau boleh, bukan kalau boleh lah, satu kemestian kepada pelajar-pelajar Muslim ni untuk diberikan pengajaran tentang Al-Quran ni. Sebab Quran ni, dia bukan sekadar belajar tajwid saja. Dia bukan sekadar betulkan, tapi dia kena faham apa yang kita baca, terlebih lagi lah yang berkaitan dengan solat harian. Jadi pelajar tu dipushkan lagi dengan keilmuan yang demikian. Jadi Allah selamatkan, kan, sebab dah ada benteng dalam diri dia. Tambah pula ialah doa daripada mak ayah, lebih-lebih lagi lah, dan juga harapan yang tinggi daripada mak ayah dengan memenuhkan masa yang ada pada anak-anak tadi dengan perkara yang boleh membawa kepada benda-benda yang baik. Sebab apa? Sebab kita berdepan dengan semua pelajar ni ialah medsos. Kan? Tak kira lah daripada sekolah rendah lagi telah terdidik begitu hari ni. Dan saya pun sempat mengajar secara online ni, dan kemudian kita minta pada pelajar itu ialah untuk untuk mencipta apps, untuk klik apps ni. Jadi benda tu lagi kalau sekiranya ada dalam handphone pelajar kita itu ialah benda yang berguna, lagilah memberi keyakinan yang penuh untuk memberi jalan kebaikan pada mereka. Cabaran kita ialah handphone ni bila kita klik je apa-apa, dia keluar benda lain, kan? Jadi kat situ pun perlu diberikan pendedahan dan juga pendidikan sudut akhlak yang mulia bila kita bila kita akses sesuatu perkara itu. Kadang-kadang ialah pelajar ni bila pegang handphone kita tak ada dah nak kan. Maknanya kita hanya memberikan nasihat pada mereka, benda begini bagus, begini tak bagus, benda yang ni tinggalkan. Tu maknanya peranan kita cukup besar di rumah dan juga di sekolah. Maknanya ditekankan oleh para guru. Dan dulu kita takut daripada guru. Sekarang ni guru takut pada murid. Dengan kerenah yang berlaku, kan. Na'udzubillah min zalik. Doalah banyak-banyak. Dan kita mengharapkan pada negara untuk melihat kurikulum tersebut. Kita boleh mencadangkan, tapi kepimpinan dalam sesebuah negara pasti memerhatikan perkara-perkara begini supaya kita nak umat Islam ini ialah umat yang berjaya dunia dan akhirat. Tak kira level mana sekalipun, insya-Allah. Okey, itu saja. Terima kasih Jazwaini. Terima Ada kasih lagi Ustazah. ke yang nak mengajukan soalan? Okey, kalau dah tiada, saya rasa sesi soal jawab ditutup. Alhamdulillah, berakhir sudah majlis tadabbur tazakur kita pada hari ini. Jadi sebelum kita menutup, saya dengan sekali lagi menjemput Ustazah Dr. Huzaimah untuk membacakan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واعف عنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فينا يرضيك عنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Ya تقبل Rabbal الله منكم. Alamin. Minna minkum tabakal ya karim. Okey, berakhirlah sudah kita punya majlis TTQM kita pada minggu ini. Jadi kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih Salam. semua. Terima kasih Terima Ustazah. kasih Ustazah. Terima Terima kasih kasih dan Ustazah. perhatian. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Terima kasih Ustazah. Sama. Dalam kereta ni. Wah, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Dr. Zaimah, Kak Raha, Kak Fiza, Siso. dan TQ pada petang ini. Alhamdulillah. Jadi bincangan yang menarik juga dengan soalan-soalan yang dikemukakan dan jawapan Ustazah tadi. InsyaAllah kita bertemu sekali lagi minggu hadapan bersama Ustazah Dr. Faradina. Lanjutan daripada perbincangan kita pada minggu ini, insyaAllah. Saya akan keluarkan poster lepas ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Zoom dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi Thank you, Su. wabarakatuh. Salam warahmatullahi.